guys, ini pokok ulam dekat kebun rumah saya. Pokok ni jenis tak cerewet. Dia boleh tumbuh di mana-mana sahaja. Tengok. Mana-mana sahaja dia boleh tumbuh. Celah pokok kangkung pun dia tumbuh juga. Sebab dia punya benih tu mudah dibawa oleh angin. Nak tengok tak benih dia? Ini contoh benih dia. Ni pokok ni dah mati. Benih dia masih ada dekat pokok ni. Bila dia gugur, dibawa oleh angin, nanti dia akan tumbuhlah jadi pokok. Kalau benih tu dibawa oleh angin masuk ke longkang, tumbuhlah pokok dia. Nampak tak? Dia senang tumbuh. Dekat celah batu pun dia boleh tumbuh. Okey, sekian sahaja tentang pokok ulam saya. Nampak? Ini pokok ulam saya, ulam raja. Tengok dia tumbuh dengan subur. Merata-rata dia tumbuh. Kat sini dia tumbuh. Kat jalan macam ni pun dia tumbuh. Celah-celah batu. Nampak? Dekat longkang pun sama. Contohnya macam ni. Boleh tumbuh juga. Dekat pasu pun boleh. Celah pasu kan. Kalau benih tu dibawa angin, masuk dalam pasu, nanti dia tumbuh. Tengok sini. Merata-rata tumbuh. Ini pokok ni dah mati kan, pokok ulam ni. Dia punya benih ni, nanti kan dia gugur kan, dia akan tumbuh jadi pokok tau. Jadi anak pokok. Dia tak cerewet. Kita tak ada baja pun, tapi dia boleh tumbuh juga.